Tuan-puan, saya ada 10 minit je lagi. Saya nak ajar banyak tuan-puan. Ya, pengalaman 22 tahun. Tapi saya ajar mana sempat. Tuan-puan datanglah lagi program-program kita banyak lagi. Kalau ikutkan hati, saya nak ajar tuan-puan at least masa saya bagilah sejam setengah. Tapi sejam setengah, saya 40 minit je tuan bagi. Banyak saya nak ajar ni. Tapi masa limited. Yang mana sempat saya ajar. Nanti tuan-puan make sure register. Tuan-puan akan dapat video 36 minit saya. Macam mana nak membina kekayaan 1 juta yang pertama. 36 minit. Saya cerita macam mana duit RM100 nak jadi RM20,000. Duit RM20,000 nak jadi RM100,000. Okey. Kekayaan ni tuan-puan kena faham. Kaya sama dengan tabungan tambah harta tolak hutang. Okey. Tuan-puan kena ingat inilah formula kekayaan yang tidak ada di dalam buku-buku kewangan. Sebab banyak buku kewangan, orang kewangannya faham. Tapi saya simplify, permudahkan supaya tuan-puan tengok, oh tuan-puan faham. Kaya maksudnya berapa jumlah tabungan yang kita ada, berapa banyak harta yang kita miliki, berapa hutang yang masih berbaki, yang tinggal. Dia tak ada formula ni pakai kereta apa, tak ada. Kalau pakai kereta sebab hutang, dia duduk kat sini. Pakai Mercedes, bank punya lagi, ada 9 tahun loan kat sini. Pakai Velfire sini, loan, yang loan tu. Tapi Velfire buat sewa, lain. Ada 5 biji kereta, tapi kereta sewa tu bisnes, tu lain, itu duduk kat sini, harta. Sebab dengan kereta sewa, duit masuk tiap-tiap bulan. Kena faham Okey. Tabungan termasuk duit dalam akaun bank. Termasuk emas. Termasuk ASB ataupun tabung haji. Termasuk fixed deposit. Termasuk duit dalam koperasi. Ini tabungan. Okey. Senang cerita, duit kalau tuan-puan nak pakai, duit ni boleh dapat cepat.